Alright, so jadi untuk state equation, okay, state of gas ni boleh describe dengan is variable daripada PV NRT lah sebenarnya. So jadi PV sama dengan NRT, so jadi that's why ada 5, 1, 2, 3, ada 4 variable kat sini. Tapi disebabkan oleh dalam sistem yang kita belajar, dan sebenarnya saya dinyatakan bahawa kita adalah sistem closed system. So, jadi bila closed system, jadi amount N dia adalah fixed lah ataupun constant. So disebabkan N adalah constant, R juga adalah constant, so jadi variable yang tinggal hanyalah P, T dan juga V. Bagi matematik yang nak ukur 3 variable, so jadinya kita tulis beginilah, okay. Dan for example, kalau kita ambil internet energy sebagai state function, jadi kita akan tulis U sama dengan U dengan variable dia PVT. Okay, jadi kalau kita terus kepada 3 variable, selalunya kita akan menghasilkan koordinat yang sangat banyak. Okay, so contohnya adalah 3 darab 10 kuasa 23 untuk selesaikan masalah. So oleh itu kita selalunya kita akan pilih 2 sajalah variable dan salah satunya adalah fix. For example, macam internet energy, kita ambil variable P dan V, kita fix dengan T. Ataupun internet energy, kita ambil V dengan T, ini kita fix dengan P. Macam itu. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada heat capacity. Heat capacity ni simbol dia adalah C. Okay, heat capacity ni maksudnya adalah minimum heat energy yang diperlukan, iaitu del Q untuk menaikkan 1 degree Celsius temperature lah, okay, iaitu DT. Okay, so jadi heat capacity ni dia terbahagi kepada 2, sama ada dia ada constant volume, okay, kita labelkan dia sebagai CV, C pada constant volume, ataupun dia adalah heat capacity pada constant pressure, atau kita panggil dia sebagai CP. So untuk slide ini kita tengok dulu pada constant volume CV. Okay, so jadi kita tengok kat sini, kita ambil internet energy dan kita punya variable V dan T. Dan ini pula adalah rumus untuk first law of thermodynamic, iaitu du sama dengan dq plus dw. Okay, so pada constant V, okay, pada constant V, so jadi kita akan dapatlah dqV sama dengan du over dt pada constant dt. So mana nak dapat benda ni? Okay, saya tunjukkan . So du sama dengan del u over del v constant t dt, okay, plus dengan del u over del t, yang ni constant v dan dv. Okay, constant t v dt. Okay, so disebabkan oleh tadi kita kata V ni adalah constant, so jadi dV dia kosong lah. So that's why lah du sama dengan del u over del t pada constant V dt. Ini. Okay, so jadi dan juga kita samakan, okay, kita samakan juga dia dengan C. Okay, kita tahu C ni adalah del Q over del T kan. So yang ini maksudnya adalah C constant V. Dia samakan dengan internet energy tadilah yang constant V tadi, iaitu del U over del T. Yang ini dimasukkan. So jadi dia bolehlah define bahawa CV ni adalah bersamaan dengan dq over dt constant V bersama dengan del u over del t constant V CV. Okay. Okay. So jadinya kalau CV ni macam saya cakap lah, heat capacity pada constant V. So kalau CV ni adalah temperature dependent, so selalunya nilai dia macam ginilah. A, B dan C ni dia ada nilai dia tersendiri. For example, saya letakkan nilai A 0.01 tambah dengan nilai B contohnya 0.25 T, okay, tambah dengan 0.42 T squared, macam gitu. So ini contoh data kalau dia adalah temperature dependent lah, maksudnya heat capacity pada constant volume ni adalah temperature dependent. Okay.
Untuk CV yang pada 1 mol, kita panggil dia adalah CVM ataupun molar heat capacity. Maksud nilai CV ni dibahagikan dengan bilangan mol. So jadi CVM adalah bilangan CV, nilai CV pada 1 mol. Okey. Okey. Dan lagi satu rumus yang saya kena nyatakan bahawa daripada equation ini tadi, kita boleh create lah satu rumus yang selalunya kita akan gunakan untuk mengukur DU. Okey, internet energy lah. So jadi kita bawakan delta ni keluar pergi sini. So jadi dia akan jadi DU sama dengan CV DT. Macam gitu. Okey, so normally rumus untuk pakai CV ni dia akan bagi dalam bentuk CVM. Maksudnya nilai CV pada 1 mol. So jadinya normally lah dalam soalan kita bagi CV dan 1 mol. Tapi tengoklah unit dia. Mesti akan selalunya dia akan tulis per mol lah kat ujung nilai CV tu. So oleh itu rumus ni kenalah darabkan dengan bilangan mol. Statement awal lah N CVM DT. So ini adalah rumus yang biasa kita gunakan untuk mengukur internet energy. Okey. Kena ingatlah rumus ni Okey. Okey, bagi heat capacity yang constant pressure pula iaitu CP. Okey, so kita ambil dia punya internal energy, kita ambil dia punya function dia internal energy dan juga variable dia P dan T, dan kita juga tahu bahawa first law ikut slide sebelum ni dia follow kepada V sama dengan VPT. Okey. Dan kita tahu bahawa heat capacity ni adalah minimum heat energy required untuk increasekan 1 degree of temperature. Dan dia constant pressure. Okey. So jadinya macam inilah tulisan, so that's why dia sama. Okey, sama juga kalau dia adalah temperature dependent. So dia akan jadi beginilah. Contoh tadi saya bagi nilai 0.01 tambah dengan 0.25 kot. Okey, T kuasa 2 tambah dengan 0.42 T squared. Ni contoh je, contoh. Dia bukannya maksud nilai C ni adalah 0.42. Tak. Okey, dia ikut kepada soalan. Okey, ni contoh saya saja. Okey, so jadi kalau CP pada 1 mol, kita panggil dia sebagai CPM ataupun molar heat capacity. Okey. Alright. So jadi untuk ideal gas, okey, so jadi saya pergi kepada yang bawah dululah. Okey. Yang any gases ni dekat bawah ni. Okey. So macam mana dapat yang bawah ni? Okey. Yang bawah ni dia sebenarnya dia datang daripada rumus constant volume tadi. Okey. So jadi kita ada rumus apa tu, internal energy U sama dengan UVT. Okey. Okey, so jadi kita buat first order derivation, so dia akan jadi DU sama dengan del U over del V constant T dV plus dengan del U over del T plus the constant V dt. Okey, dan kita juga ada rumus untuk first law of thermodynamics iaitu du sama dengan dq plus dengan dw. Okey, so digantikanlah dw ni, kita tahu dah bahawa dw sama dengan negatif p dv, rumus work done kan. So dia gantikan dalam ni, so you akan dapat rumus dia du sama dengan dq plus dengan bukan plus lah, dia akan jadi minus p dv. Okey, so jadinya kita gantikan dia. So jadi du sini kita masukkan dekat atas sini. So jadinya dapatlah du sama dengan del u over del v constant t. Dia bukan macam gitu. So jadi dia akan jadi macam gini. dq tolak p dv sama dengan del u over del v constant t dv tambah dengan del u over del t constant v dt. Macam gitu. Okey.
So jadinya dan kita bawakan PDV tu kita masukkan dalam sini. So saya bawakan P ni sebab dia sama-sama DV kan. So saya bawakan dia ke sini lah. So jadinya dia akan tinggal DQ sama dengan P tambah dengan del U over del V. Sini constant T dV sama dengan del U over del T constant V dt. Macam gitu. Okey, disebabkan pada constant volume, okey, dV ni adalah kosong. So jadinya dQ adalah sama, oh ya, kita tak nak pergi sampai situ, sorry. Ini untuk buktikan tadilah yang apa tu CV apa tu constant volume pada heat capacity. Okey. So jadinya kita tak assume dia kosong. So jadi sampai sini equation ni, okey. Okey, equation ni. Okey, dalam equation ni, apa yang saya nak tunjukkan macam mana dia dapat equation bawah ni. Okey. So equation yang bawah ni okay, kita bahagikan semuanya kepada dt. Sebab kita nak dapatkan heat capacity kan. Heat capacity adalah amount, berapa banyak minimum amount of heat transfer dalam satu, untuk naikkan 1 degree temperature kan. Okay, so jadi the whole equation ni akan dibahagikan dengan dt. Dibahagikan dengan dt. So saya bawa sebelah sini lah. Okay. So jadi dia akan jadi dq over dt. Sorry saya pada balik. Okay. So dia akan jadi dq over dt. Okay. So yang ni disebabkan kita nak tengok pada constant, pada ni lah dt pada constant p tau. Okay, constant p. So jadi kita buat bahagian tu kita mesti constantkan dengan P lah. So sama dengan okay, P tambah dengan del U over del V pada constant T tutup bracket darab dengan dV over dengan dt. Yang ni constant P. Okay. Tambahkan dengan del U over del T pada constant V dt. Okey. Lepas tu dia bahagikan dengan dt bahagi dengan dt. Sini macam tu. Okey, sebab dia nak bahagikan dengan dt kan. Okey. Okey, so jadi dt dengan dt ni akan dapat nilai dia adalah 1. Okey, dt bahagi dengan dt akan dapat nilai 1. So jadi tinggallah del U over del T pada constant V, yang ini nilainya adalah nilai CV. Okey, yang ini del Q over del T pada constant P ni nilai dia adalah nilai CP. So jadi awak rearrange lah, bawa lah, ni kan plus kan. So jadi kalau dibawa ke sini dia akan jadi minus. So jadi saya tulislah pakai warna lain. So CP tolak dengan CV sama dengan P tambah dengan del U over del V constant T tutup bracket. Okey, so jadi del V over del T pada constant P. Sama kan dengan rumus kat atas ni. So itu adalah cara macam mana nak dapat rumus berkaitan di antara CP dengan CV untuk any gases. Okey, apa-apa gas lah, maksudnya selain daripada ideal gas. Tapi kalau awak nak dapatkan rumus untuk ideal gas, so jadi apa yang kita buat adalah dalam keadaan ideal gas, so kita tahu bahawa sini
del U over del V pada constant V ni, yang ini adalah bersamaan dengan kosong. Okey, bila dia bersamaan dengan kosong, so jadi kita susun balik lah. Okey, kita susun balik kat sini. Saya pakai warna purple lah pula. Okey, so jadi dia akan jadi CP, alamak bukan warna purple. Okey, sekejap, tak tertekan warna purple ni. Okey, purple. Okey, CP tolak dengan CV sama dengan P tambah kosong. So del V over del T pada constant P. Okay. So jadinya kosong darab dengan whatever del V ni jadi kosong lah. Okay, so tinggallah CV. Dia tinggallah jadi CP tolak CV sama dengan P del V over del T pada constant P. So jadinya ni saya buat kat atas lah. Sorry berterabur saya punya nota ni. Okay. So yang ini macam mana? Macam ni. Okay, kita merahkan dia. Okay, yang ini kita gantikan dia dengan seperti PV sama dengan NRT. So yang ini sebenarnya adalah, kalau perasan, dia adalah PV bahagi dengan T. Sama dengan NR. Awak nampak ada P, ada V, ada T kan. So kita gantikan PVT ni sama dengan NR. So jadinya, so dapatlah rumus yang atas ini, iaitu CP tolak CV sama dengan NR. Macam gitu. So ini untuk ideal gas sebab dia pakai rumus PV NRT tadi kan. Rumus PV NRT adalah rumus untuk ideal gas. Dan juga del U over del V constant T adalah sama kosong adalah untuk ideal gas juga. Okay. So bagi ideal gas, okay, kita pakai rumus ini. Dan bila molekul tu adalah monoatomik. Monoatomik ni contohnya macam helium. Helium tu monoatomik lah. Mono maksudnya satu, atomik atom lah, satu atom saja. So nilai CV dia adalah 1.5 R. R ni adalah nilai, ada nilai R ni adalah 8.314 lah joule per Kelvin per mol. Okay. Alright. Okay, so jadi kalau dia atomik molekul, contohnya macam O2, macam apa ni, siapa lagi yang diatomic H2, okay. So diatomic, di macamnya dua lah atom, dua atom. So jadi nilai CV dia adalah 2.5 R. R tu kena tukarkan nilai kepada 8.314 joule per Kelvin per mol. Okay. Alright. Okay, untuk entalpi, okay, H adalah U plus PV. So, jadi kalau kita nak buat derivation, so jadi DH sama dengan, dirahlah semua DU plus dengan, so kalau PV ni dia akan jadi macam ni sebenarnya. Bila kembangkan dia, sebenarnya kat sini adalah DH sama dengan DU plus dengan PDV plus dengan VDP. Dia kena macam tu. Okay. So, jadi kita tahu bahawa first law of thermodynamic iaitu dia punya equation adalah du sama dengan dq plus dengan dw. So, dw ni kita gantikan dengan negatif pdv. So, you akan dapat du sama dengan dq minus pdv. So, jadi kemudian masukkanlah dia ke dalam equation yang atas ini. Equation yang atas ni, so jadi dapatlah jadi DH sama dengan DQ minus PDV plus PDV plus VDP. So jadinya minus PDV dengan PDV dia akan cancel out lah. So jadi tinggallah DH sama dengan DQ plus VDP. Okay. So, jadi disebabkan oleh ni adalah pada constant, kalau kita kata dia adalah constant pressure, so jadinya dP ni adalah sama dengan kosong, constant pressure kan, so tak ada perubahan pressure, so dP adalah kosong, so jadi DH adalah sama dengan dQ. So, kalau kita nak lihat pada CP, again CP adalah pengukuran
and heat energy yang diperlukan dalam untuk meningkatkan satu suhu kan, suhu degree. Okay, so jadi dia akan bahagikan dengan T. So dia bagi dengan T, so DH pun akan bahagikan dengan DT. So dia akan jadi macam gini lah. Okay, so jadi untuk equation ni kita juga boleh keluarkan satu equation, iaitu kita kata DH sama dengan CP DT. So selalunya nilai CP again dia akan bagi dalam 1 mol. So jadi CPM. So bila ada 1 mol, so nilai N kena darabkan di depan. So ni adalah rumus yang awak kena ingat untuk kira untuk kalau soalan tanya macam nak kira DH ataupun delta H lah. Okay, kalau kita integratekan dia akan jadi delta H. Kirakan delta H. So delta H selalu kita pakai rumus NCPM DT ni. Okay, lagi satu ingat. Kalau lah soalan tu pada constant pressure, okay, pada constant pressure, dia nilai, whatever nilai delta H, dia adalah nilai Q juga. So jadi pada constant pressure, kalau keadaan statement tu adalah constant pressure, whatever nilai delta H yang you akan dapat, dia akan, nilai Q awak akan sama dengan nilai delta H. Saya lupa nak bagi tahu pada slide sebelum ni, pada constant volume, du awak adalah sama dengan Q awak pada constant volume. So kalau statement tu menyatakan bahawa dia adalah pada constant volume, so whatever nilai du yang awak dapat, nilai dia adalah sama dengan Q. Macam itu. Okay, untuk ni constant volume. Okay, yang ini adalah constant pressure. Okay, so jadi untuk internal energy, so jadinya, bukan untuk internal energy, untuk ideal gas, so jadi dia kena follow these two condition lah. Yang pertama, bagi ideal gas, dia mesti mematuhi hukum PV sama dengan nRT. Yang kedua, dia mesti mematuhi bahawa del U over del V constant T ni adalah sama dengan kosong. Apa maksud benda ni? Benda ni bermaksud adalah internal energy ni tidak akan berubah walaupun ada perubahan V ni berlaku pada temperature tetap. Okay. So jadi dengan demikian bermaksud bahawa internal energy ni bagi gas, ideal gas, hanya merupakan fungsi bagi suhu sahaja. Okay. Alright. Okay, so sekarang kita pergi kepada eksperimen Joule lah, ataupun Joule experiment. So apa function Joule experiment ni? Okay, Joule experiment ni dia nak mengukur temperature. Perubahan temperature ni apabila ideal gas ni dikembangkan secara adiabatik di dalam vacuum. Okay, so jadi ruang ni adalah ruang vacuum lah. So jadi dia ada insulator kat sini. Insulator. So apa yang berlaku dekat sini adalah ada gas yang pertama ni, okay, dia dan termometer dia letakkan dalam keadaan vacuum di luar, okay, di luar balang gas, okay, dan kemudian dia nak tengok, dia nak observe apabila ada gas yang pertama ini dibukakan valve ni, bila valve ni dibuka, dia nak tengok ada gas ni akan bergerak kepada ruang vacuum yang kedua ni. Dia nak tengok ada perubahan suhu ke tidak. Dia letak termometer lah kat dalam ruangan itu. Tapi apa yang dia observe bahawa tak ada temperature berubah. Termometer tu tak naik langsung pun, tak ada perubahan suhu. Jadi dia boleh concludekan bahawa keadaan ni adalah keadaan adiabatik. So di mana Q ni adalah constant. So tak ada perubahan suhu kan. Tak ada perubahan suhu maksudnya tak ada heat flow lah. Okay, so jadi Q ni adalah constant. So jadi TQ dia adalah kosong sebabkan Q ni tak berubah. Okay, so jadi Q dia adalah kosong. So jadi bila Q kosong, at the same time sebabkan oleh dia dalam keadaan vacuum, okay, P external ni adalah kosong. Okay, dalam keadaan vacuum kita tak ada pressure, P external. So jadi P external kosong. So bila P external kosong, work done juga kosong. Sebab work done adalah datang daripada negatif P external dV. So jadi kalau P external ni kosong, work done juga akan jadi kosong. So kalau kita mengikut hukum first law, kita tahu bahawa rumus first law adalah du sama dengan dq plus dw. So jadi tadi kita cakap dah dq ni adalah kosong sebabkan tak ada perubahan suhu. Work done juga adalah kosong sebabkan dia dalam keadaan vacuum. So jadi tak ada
external pressure. So that's why dia boleh concludekan bahawa work done dia adalah kosong joule, Q dia adalah kosong dan juga delta U dia juga adalah internal energy dia adalah kosong. Okay, untuk joule eksperimen ni dia consider bahawa bagi function internal energy, variable dia adalah V dan juga T. Okay, so kalau awak buat first order derivation, so awak akan dapat beginilah rupa dia. Okay, daripada data, so kita tahu bahawa tiada perubahan temperature, so kita katalah DT dia kosong dan tak ada perubahan internal energy lah, so jadi DU dia adalah kosong. So oleh itu, kita boleh rangkumkan, okay, DT ni kosong kan, so jadi DU sama dengan, dia akan jadi DU sama dengan yang ini je lah kan. So daripada ini, so DU juga adalah kosong, so jadi that's why lah keluarnya equation yang ini. So kosong sama dengan del U over del V konstanti dV. Okay. So inilah tadi yang dikatakan sebagai menunjukkan bahawa del U ni hanya bergantung pada perubahan suhu sahaja sebab nilai dia kosong lah. Okay. So this is we call as the internal pressure. Okay. So jadi untuk del U over del V pada konstanti sama kosong ni, untuk ada gas dia memang kosong lah. Tapi untuk ada gases selalunya dia ada nilai. Nilai dia is semua nilai lah, nilai kecil. Dan dalam keadaan fasa solid dan liquid, selalunya nilai del U over del V pada konstanti nilai dia adalah besar. Okay. Alright. So persoalan sekarang adalah, adakah del U over del P ni pada konstanti adalah kosong? Itu persoalan. Cuba cari. Okay. So daripada result daripada Joule eksperimen ni, dia tak satisfied lah. Maksudnya dia banyak kelemahan. Okay. Kenapa? Sebabnya heat, antara sebab kenapa dia tak boleh mengukur suhu, sebabnya heat capacity of water ni very much larger than gas. So jadi small change in the temperature difficult to detect. Okay, kat mana water ni? Okay, tadi kan dia ada balang tu. Balang ada dua balang sini. So water ni kat luarnya, water ni. So sebelum dia ada penembat dia. So dia letak temperature kat sini, termometer kat sini kan. So termometer ni sebenarnya dia bukan ukur gas, dia ukur pada air. So disebabkan heat capacity air ni lebih besar pada gas yang ada dalam balang ni, so jadi tak dapatlah nak mengukur perubahan suhu bila gas ni berubah daripada balang nombor 1 ni kepada ruangan vacuum tadi. Okey, disebabkan oleh kelemahan itu, wujudlah another experiment yang kita panggil sebagai Joule-Thomson experiment. So another scientist menggunakan rumus menggunakan Joule experiment, so dia ubah suai dan dia meletakkan nama dia jugalah, iaitu Thomson kat sini. Okay, so apa yang Thomson buat ataupun di dalam Joule experiment, Joule-Thomson experiment ni, okay, so adiabatic process. So dekat sini adiabatic, berlakulah adiabatic process di mana Q adalah sama dengan kosong. So dalam Q dan kosong, so jadi mengikut first law of thermodynamics, kita tahu bahawa du sama dengan dq plus dw. So jadi Q sama dengan kosong, so jadi bila kita integratekan dia semua, so jadi dia akan jadi delta U sama dengan Q plus W kan. So Q ni kosong, so jadinya delta U adalah sama dengan W lah tinggalnya. Macam gitu. Okay, so di sini untuk kompartmen A sini, okay, so work done dia adalah WA sama dengan PVA. Okay, kenapa dia PVA? Kenapa tak ada negatif? Sebab surrounding yang lakukan kerja, nampak tak? Surrounding yang bagi kerja kepada bekas A ni. So that's why dia adalah nilai sini adalah positif. Tapi kalau so pada kawasan kompartmen B, okay, sistem yang lakukan kerja, sistem ni kena buat expand. Dia expand, sistem expand, so sistem lakukan kerja. So jadi that's why lah untuk bahagian B, dia punya sign dia adalah negatif.
PBBB. Macam itu. So untuk kirakan work total dia, so kita tambahlah WA tambah dengan WB. So bawalah PABA plus dengan negatif PBBB. Okay. So walau bagaimanapun untuk mengira internet energy, so jadi yang final kena tolak dengan initial. So jadi ruangan B tu kena tolak dengan internet energy A lah. Dan dia mesti sama dengan work done total. So jadi dia bawakan equation UB tolak UA tu samakanlah dengan PABA tambah tolak PBBB. So dia buat rearrangement, last sekali dapatlah rumus yang ini. Ni adalah rumus H entalpi tadi, tapi untuk B punya. Yang ni juga adalah nilai rumus H tapi untuk bahagian A. So that's why lah dia samakan bahawa HP adalah sama dengan A. So dengan kata lain, bila kita buat HP tolak HA, nilai dia adalah kosong, menunjukkan bahawa change of enthalpy tu adalah kosong. So maksudnya tak ada berlakunya perubahan enthalpy lah. Dan ini menyatakan bahawa enthalpinya adalah constant. Okay. Okay, Joule-Thomson experiment. So dia dapat detect lah perubahan temperature. Sebab kali ni dia mengukur temperature tu direct kepada ruangan gas. Dia tak adalah letak atas air dah. Okay, so temperature tu detected. So cooling process occur waktu gas expand. Bila gas expand, dia nampak ada berlakunya proses cooling process lah. Okay, so jadi dia mewujudkanlah satu coefficient. Dipanggil sebagai Joule-Thomson coefficient mu ni. Okay, so di mana mu ni adalah bersamaan dengan del T perubahan temperature yang berlaku. Berapa banyak perubahan temperature yang berlaku apabila pressure tu diberikanlah pada constant enthalpy. Macam itu. Okay, so dalam keadaan gas to expand, so maksudnya dia mengukur pada gas to expand lah. So jadi Joule-Thomson coefficient ni dia mengukur pada expansion of the gas. So kalau nilai coefficient dia adalah positif, so menunjukkan gas tu berlakunya cooling lah. Tapi kalau nilai coefficient tu adalah negatif, menunjukkan bahawa berlakunya proses heating waktu tu. Tapi kalau coefficient ni menunjukkan kosong, so tidak ada berlaku apa-apa proses, sama ada cooling ataupun heating, tak berlaku. Okay. Okay. So temperature waktu expansion, okay, di mana internal energy dia adalah, bukan internal energy, maksudnya di mana coefficient dia adalah kosong, kita panggil dia adalah inversion temperature. Okay. So inversion tu maksudnya dia nak berlaku perubahan lah, pertukaran antara cooling ataupun heating. Tapi waktu tu belum bertukar lagi lah, so dia di antara. So jadi kalau dia dah naik ke negatif, dia akan jadi heating. Kalau dia naik positif, dia akan jadi cooling. That's why yang kosong tu kita panggil sebagai inversion waktu pertukaran dia. Inversion temperature. So apa aplikasi penting untuk Joule-Thomson eksperimen ni? So dia adalah untuk peti ais kita, untuk aircon kita. So jadi saintis-saintis ni dia tengoklah gas-gas mana untuk dia ukur di mana dia punya temperature yang below pada maximum inversion temperature tu, untuk dia dapat cooling punya keadaan lah. Okay. So contohnya macam nitrogen, dia masih berada dalam 607 Kelvin. Kalau hidrogen pada 204 Kelvin. Kalau helium pada 43 Kelvin. Ni antara gas-gas yang digunakan lah untuk refrigerator ataupun untuk aircon, untuk penyejukan. Okay, dalam Joule-Thomson eksperimen ni, dia ada gunakan cyclic rule. Okay, apa yang dimaksudkan dengan cyclic rule? Maksudnya, X ni dia derive terhadap Y ni derive terhadap Z, dan Z ni akan derive balik terhadap X, dan ketiga-tiga cyclic ni adalah bersamaan dengan negatif 1. Okay, awak tengok So, del X over dengan del Y pada constant Z. Dan kita pergi sebelah pula. Del Y dia pergi kepada derive terhadap Z, tapi constantnya adalah X. Pada kita buat pula pada Z. Del Z over pergi kepada X pada constant Y. Dan semua tu adalah cyclic ni dia mesti bersamaan dengan negatif 1. Dan again kita kaitkan juga dengan Joule-Thomson tadi, eksperimen tadi yang dikaitkan dengan enthalpy, temperature dan pressure.
So jadi kita buatlah dia punya cyclic rule je. So jadi H ni akan derive terhadap T, P constant. So jadi dapatlah del H over del T pada P constant. And then T ni diderivekan terhadap P. So jadi del T over del P pada H constant. Dan P ni diderivekan terhadap H. So jadi del P pada del H pada T constant, iaitu bersama dengan 1. Okay, dan kemudian dia rearrange daripada situ, equation situ. Okay, so dia bawa yang ini ke sebelah kanan. Okay, so jadi bila dia nak bawa, so jadi dia akan, dia kan bahagi kan, bila ni dia bahagi dengan, orang kata apa, dia bawa ke sebelah kanan, yang ini pun bawa ke sebelah kanan. So jadi dia akan dapat macam ginilah, del H over del T pada constant P darab dengan del P over del H pada constant T. Dia akan jadi negatif 1/2 benda ni. Tapi disebabkan oleh dia nak bawakan, dia nak bawakan nak bawakan del P over del H ni naik ke atas. So jadi dia kena berubah kedudukan lah, bahawa H ni akan berada di atas, P ni akan berada di bawah, tapi masih lagi constant T. So inilah equation yang koefisien tadilah, dia menggunakan cyclic rule tadi untuk dapatkan rumus bagi koefisien Joule-Thomson tadi. Okay, so jadi del H over del P pada constant T ni, kalau yang bawah ini adalah rumus untuk CP. So jadi dia tukarkanlah dengan CP, macam gitu. Okay, so dapatlah rumus ini, mu sama dengan del H over del P constant T dibahagikan dengan CP. So itu saja untuk chapter 2 part 1.